Mula-mula saya ingat biasa je. Umur makin naik, badan pun cepat letih. Tapi bila kerja, especially bila berdiri lama dekat line tu, saya rasa kaki macam nak cabut dah. Kadang-kadang badan jadi lembik, kepala berat. Sampai satu masa tu, saya berdiri baru 15 minit. Terus rasa macam terduduk. Waktu 40 lebih. Badan rasa macam umur 70. Kerja makin susah. Nak bagi komitmen kat family pun rasa tak mampu. Saya cuba juga jaga makan. Kurang makan nasi, minum air kosong. Buat klinik pun makan. Tapi badan tetap rasa berat jugalah. Lepas tu, member saya kenalkan, herba 3 serangkai ni, dia kata, ni campuran herba. Ada empedu bumi, patah wali, pokok kelor, kunyit hitam dengan tongkat ali. Saya pernah dengar dulu ni. Empedu bumi tu bagus untuk kawal gula dengan tongkat ali, bagi tenaga. Kalau tak cuba, tak tahu ni. Saya nak pesan kalau korang yang kerja macam aku, berdiri lama, badan selalu rasa lemah, jangan buat tak tahu. Kalau dah ada tanda-tanda macam tu, ikhtiar awal. Aku sendiri pun guna herba 3 serangkai ni dan Alhamdulillah sekarang ni pun kerja pun dah lebih lancar.